Huh? 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 Tuh. Alamak. Hai Freddy. Hoi. 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 Hai Bonnie. Kau ada nampak tak Night Guard dekat sini? Aku rasa aku nampak dia tadi. Siapa dia tadi? Night Guard tu lah. Tadi aku nampak dia. Lepas tiba-tiba dia hilang. Kau ada nampak tak dia? Oh tak ada. Dia tak dekat sini. Jadi kau carilah dekat tempat lain je. Night Guard, aku sunat kau sekarang. Alamak je. Push. Mak sakit je mata aku ni. Macam mana kau boleh nampak Night Guard? Itulah Night Guard. Kau tak nampak ke? Bukan lah, itu Freddy. Bukan, itu Night Guard. Dia menyamar jadi Freddy je. Kau tahulah, dia pakai kepala Freddy tu. Aduh, dia ni. Tengok, kalau dia Freddy, kenapa dia asyik flash lampu banyak kali dekat aku, ha? Sebab kau kata kau nak sunat dia. Aku gurau je lah. Kau pernah lagi aku. Masa kau dalam jamban. Masih sabarlah. Tak, aku nak sabar. Walau masa dah habis. Buat kau yang aku sabar-sabar. Aku tadi Night Guard. Berlin boy. Aku tak kisah kalau ada bukan Freddy. Sebab aku dah balik kampung beraya dengan sepupu aku. Tak adalah bagi duit raya. Aku tak tahu dah. Cabut topeng yang botak tu sekarang. Sorry lah, tapi tu mainan. Kau tahu tak? Mana Freddy? Takkanlah boleh ada Freddy pula ni. Freddy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So kita ada duduk Freddy dalam bilik ni. Kembang. Kau fikir dia peng ke? Bukanlah bongok. Kejap. Apa yang berlaku ni? Kita tengah cari Night Guard. Itulah Night Guardnya. Aku rasa ni Freddy lah. Astaghfirullahalazim. Kau lah Freddy. Dah lah. Kau nak pergi mana? Aku nak berabur dari sini. Ayo kau buat Freddy berajuk. Biar je lah. Jap. Sekarang pukul berapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang pukul berapa? Dah pukul 5.59. 5.59. Dia lah Night Guard. Night Guard dah duduk raya. Alamak, mana duit raya aku ni? Aku dah ambil dah. Apa nak kau ni? Kalau berbahasa je. Tidak. Dun. Yeay. Selamat aku rupanya. Ya Allah.